Kami ada satu masalah. Buka-buka bonet, cari ground sheet dengan sunsheet lapik tu tertinggal. Betul-betul belakang kereta je tadi, bawah garaj. Aduh. Assalamualaikum. Hai guys. Okay, selamat pagi. Okay, bertemu lagi kita di channel Poyo Camper. Okay, kali ni kami nak bercamping jauh ni dekat Pahang. Dekat mana? Okay, korang kena tunggu. Okay, sebelum tu kami nak pergi breakfast dulu. Okay, kejap lagi korang tengok dekat mana kami nak breakfast. Memang dah lama dah nak pergi tempat ni, cuma tak kesampaian lagi. Okay, tunggu kejap Okay. Kami nak makan lemang top tea. Tak tahu apa rasanya. Baru first time nak cuba kat sini. Orang ramai dah biasa makan kat sini. Jadi kita makan rasanya. Ni makan lemang ke? Dan Kenyang? Kenyang. Sedap ke? Sedap. Wow. Padu? Banyak makan? Wow. Sampai keras saput. Jom kita teruskan perjalanan kita ke campsite. Yeay. Ke Sungai Siang. Ke dalam ni daripada Pekan Raub lebih kurang 30 minit je. Okay, daripada kita dah jalan elok nak masuk, dah sampai ke depan sana tu lebih kurang dalam 6 minit ke 8 kilo je lah. Tak jauh pun untuk masuk ke kawasan campsite yang kita nak pergi ni. Dekat mana? Okay, masih lagi rahsia. Korang teruskan tonton kita punya video Poyo Camper. Jangan lupa, macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan share Poyo Camper. Tekan butang loceng kat bawah tu Banyak. Comel Allah, bertiti-titi lah. Buat jatuh dari kereta. Patak ayam ngah. Okay. Kena ada simpang. Cantik ya.
Memang sesak pun. Ke depan lagi? Kalau ke Tak depan. nampak, ada nampak sana-sana. Tak ada kan? Tak ada. Sekejap call lah. Okay, sekejap. Campsite. Tumpang tanya. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Campsite kat mana? Campsite? Tempat camping? Oh belakang ni? Oh dah terlepas lah. Ada tu ke sana, ini tepi dia. Oh ke tepi tu? Oh okey. Boleh pusing depan. Boleh depan? Depan lagi boleh pusing? Boleh. Okey okey. Ini jalan dia boleh pusing keluar balik ni. Oh boleh keluar balik? Okey okey. Kalau pusing dekat situ, dekat sawit kecil. Boleh. Sawit kecil je. Okey terima kasih. Okey dah lajak. Kena cari tempat U-turn balik kat sini. Dia kata jalan ni boleh pusing balik, keluar balik. Nak kita tengok mana nak pusing. Dekat pokok kelapa sawit kecil. Kita U-turn kat sini. Kita dah dapat kesan kat mana tapak kita, dah tanya tadi. Okey, kita tunjuk sikit. Yang ni tapak kami akan buka ground tent. So boleh park kereta kat tepi dulu untuk dropkan barang, lepas tu baru parking kereta dekat kawasan yang disediakan. So senanglah kat sini. Parking kereta sekejap, terus boleh load barang, turun-turunkan barang semua. Lepas tu boleh set up. Okay, kita nak set up. Kejap lagi kita tunjuk view sungai. Macam mana. Nampak macam Aduh. Kami ada satu masalah. Buka-buka bonet, cari ground sheet dengan sunsheet lapik tu tertinggal. Betul-betul belakang kereta je tadi, bawah garaj. Aduh. Dia tengah azan ke apa tu? Pergi keluar je cari kedai hardware. Mana nak cari pula kan. Buat hal lah, buat hal. Dapat pun. Tapi dia nipis, so kita beli double je lah, supaya boleh tak ada nipis sangat lah. Allahu Akbar. Ni lah, dah tua-tua macam ni lah, lupa. Jom kita ke campsite. Kalau dah tua pakai camper van je. Model tak mandang. Tergadai je lah apa yang ada. Santai. Sunshade yang kita beli ni kena potong sikit sebab tak muat juga sebenarnya. Dah beli 8 meter. So kena potong bagi 2 untuk bahagian ruang tamu kami, untuk bahagian kemah. Ini nak double up terus je. Jadi tak muat lah nampaknya. Belum apa-apa. Satu, dua, tiga. Apa tu, Dik? Macam lebih. Tengok sikit. Apa tu? Janganlah gerak-gerak. Itu cuba kat mana pos lenjang rasanya. Awak tahu lah pos lenjang.
Thank you. Akhirnya terpacak juga banglo Poyo Camper. Kali ni kami menggunakan kembali kemah daripada L&T Bumantara 6P. Yang ni auto tent, senang. Selalunya bila 3 hari 2 malam memang kami akan menggunakan kemah yang besar ni lah, senang sikit. Nak buat ruangan dia lah luas, so kami pun selesa sikit lah sebab 3 hari kan. Kali ni lokasi kami bertempat di Raup. Okay, sebelum ni pos Lenjang pun atas sikit daripada Raup di Sungai Koyan. Okey, korang tunggukan apa aktiviti Poyo Camper selepas ni. Kita nak makan dulu, kita nak ke sungai pula, lepas tu kita nak selam macam biasa. Yeah. Kita nak pergi ke sungai. Okey, ni kemah kita orang. Okey, sungai di bawah. So kena menurun. Tapak jalan ni dia bersimen. Okey, nampak kan? Nampak macam ada bahagian yang cetek dan bahagian yang dalam yang deras juga tu rasanya. So kita nak kena pergi tengok dulu. Yang bestnya sungai. Okey, tu pokok. Tu bagus tu. Sungai yang ni kita cari. Yeah. Air sejuk tak? Hui, sejuk. Okay, kawasan ni sekarang ni okey, tapi dia macam berpusing sikit kat sini. Okey, dia agak menurun kat sini. Pasir dia tinggi tapi kita bila pijak tu dia agak menurun. Agak deras kawasan ni. Tak sesuai ni untuk budak ni. Deras. Dekat sini kawasan dia deras. Okay, yang dewasa pun boleh rasa deras dia. Tu apatah lagi kanak-kanak. Okay, tadi memang tak sesuai untuk kanak-kanak. Air dia deras. So kita pergi ke kawasan yang sesuai, yang mesra kanak-kanak.
punya arus dekat sini walaupun cetek tapi laju. Lepas tu dia banyak orang dengan pasir-pasir sekali. Kena tengok kawasan. Ada kawasan yang memang geram dia laju betul air dia. Kena batu kuat-kuat. Rasa tak? Hei, sejuk. Sejuk tak? Adik sejuk? Ha? Mai bakar nasi masak Sarawak kita nak Ni laju sangat dia. Lapar Tak, ni saya nak saya gunting Rai dan Jaga adik ya. Jaga adik. Habis pun nak gunting. Senang. Besar kan. Saya tak pernah masak lagi. Kita nak mengopi. Abi pula mengopi pula Heidi. Jom kita tengok. Hebat. Siap guys. Tadi terjatuh air. Habis kita lap. Okey, kita nak pusing campsite pada waktu malam. Kita tengok suasana malam macam mana. Okey, ni belakang ni, tepi ni kita punya kemah. Sini pun ada tapak ke? Rasa macam tapak baru rasanya tu. Jom kita pusing ke sana. Macam ni lah suasana malam, gelap. Dan juga sini ada macam batu daripada sungai. Tapi dia cuma tak tahu macam mana dia naik atas. Orang bawa naik atas lah. Okey, kalau tengok, okey, kat sini ada lampu solar. Lampu solar dia dalam tak banyak, ada lebih kurang 3. Okey, ni toilet. Macam toilet arena tu. Cerah, cantik. Satu toilet dia asing, toilet lelaki ada 3, toilet perempuan pun ada 3. Okey. Tepi-tepi ni semua tapak camping, tapak kemah. Santai lah. Kita tidur. Jumpa besok.
Tapi ni vanilla. Roti dia vanilla. Bau. Okay, hari ni kita breakfast roti sausage vanilla. Hotdog dulu. Yalah tu. Woi, malam tadi boleh tahan kat sejuk. Pukul berapa tu dah kena off kipas, sejuk. Okey lah kat sini. Macam ni. Tapi sungai, sungai memang best lah kat sini. Dah kan? Kita nak ke Latar Lembik. Tak jauh daripada sini. Kita tengok apa yang menarik dekat situ. Sekejap lagi. Kami dah sampai ke Latar Lembik. Memanglah tak terurus kat sini. Bukan tak terurus, tak ada orang uruskan kat sini. Tapi tadi dah nampak dah. Dia orang tengah nak buat platform, nak betulkan balik platform. Lepas tu chalet nak betulkan. Mungkin dia orang nak run balik lah bisnes kat sini. Sebab sayang lah, tempat ni menarik tau kat sini. Sekejap lagi kita tengok sungai dia macam mana. Okay, welcome to Latar Lembik. Okay, dekat bawah ni jalan untuk turun. Jadi kita turun, kita tengok kat sungai sini. Okay. Oh, iya. Oh, nampak sungai suka. Okay, yeay. Menarik kat sini. Tempat menarik, tapi orang tak datang. Tak tahu what happen. Tunggu sekejap. Okay, kawasan kat sini cantik lah. Untuk kanak-kanak boleh kat sini. Tak tahu. Ada di atas, tak tahu boleh guna atau tidak. Dua masuk itu dalam mak. Mana pula? Paras perut. Tapi harus ni laju. Kat sini arus dia deras. Yang gelap tu tadi batu je. Cumanya arus dia memang deras lah kat situ. Budak-budak tak sesuai lah rasanya dengan kawasan yang tadi tu. Selesai kita bermandi manda di Latar Lembik. Best lah kat sini, tapi itulah tak ada pengurusan. Sayang lah tempat yang cantik dia. Tapi tadi tengok dah orang start dah mula membetul-betul kan. Mungkin akan ada lah tu pengurusan yang baru.
Ini kalau camping ni memang Siapa suka buat camping boleh lah. siapa nak buat camping boleh je kat sini. Tak ada salah pun. Okay, kita nak balik ke tapak campsite kami. Macam nak hujan ni. Kena pasang tak? Nak hujan? Sampah. Okay, hi guys. Kita kat Latasia campsite. Okay, so hari ni ada orang pula. Jom, mari kita tengok. Adum lah. Wow. Same. Mari kita explore semua tempat ni. Jiwa. Semua tempat. Okay, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana fi ma zakana wa qina adzabannar. Apa ya? Jiran bagi buah salak. Dia kata ada orang bagi ke. Dah lupa dah rasa buah salak ni. Dah lama tak makan. Lama betul ni. Nak rasa buah salak. Sila. Dia tak nak. Manis. Malam ni kita orang makan ringan-ringan je, makan roti. Sebab tadi lunch pun dah lewat. Dah pukul berapa apa? 3 lebih kot rasanya. Tak pukul 4. 4 lah. Balik daripada latar lembik tu. Semua pun dah lembik. Makan. Pagi tadi hujan, so kemah dah basah, so kita akan keringkan sikit. Okay, caranya kita akan gunakan ni. So kita balik berhujan-hujan. Mana? Nampak kan dekat daun-daun tu kan? Ada berhujan. Oh yeah. Dan juga like and subscribe untuk Poyo Camper. Cuba teka apa kita camping minggu depan. Tengok je sampai habis. Yeah. Selesai perkemahan kali ni Poyo Camper di Latasia Campsite Raub. Okey, tempat ni masih baru lagi. Tak silap saya baru dalam beberapa minggu lah. Jadi dia pun ada buka tapak baru semua, plug point semua ada disediakan dekat sini juga. Dia akan tarik, tandas pun ada disediakan. Nampaknya masa kami set up nak tutup kemah apa semua tadi hujan. So kena rushing sikit. Okey, sampai kita bertemu di video yang lain. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share Poyo Camper. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.